budi yang baik dikenang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati barisan hakim yang arif dan bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang dikasihi. Izinkan saya membuka tirai perceritaan dengan serangkap pantun. Bunga melur di tepi laman, harum wangi sepanjang hari. Andai tersalah, tutur dan ucapan, ampuni pohon seikhlas hati. Hadirin sekalian, setiap manusia pernah melakukan kesilapan, namun tidak semua sempat memperbetulkannya. Ada penyesalan yang boleh ditebus dengan kemaafan, tetapi ada juga penyesalan yang kekal menghantui sepanjang hayat. Itulah yang dialami oleh seorang anak bernama Hakim. Kisah tentang kasih yang tidak dihargai, tetap pengorbanan yang dipandang sepi. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita terfikir bahawa penyesalan yang paling menyakitkan bukanlah kerana kehilangan harta, tetapi kehilangan insan yang tidak sempat kita hargai. Inilah kisah seorang anak yang menyangka bahawa masa sentiasa berpihak kepadanya, namun takdir mengajarnya bahawa masa tidak pernah menemui siapa. Namanya Hakim. Ia membesar dalam sebuah keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan yang setiap hari bertarung dengan ombak demi mencari rezeki. Wajah ayah semakin dimamah usia. Tangannya sakit ketika dahulu gagah, kini semakin kasar dan berkedut. Namun, kasih sayangnya terhadap keluarga tidak pernah pudar. Malangnya, Hakim mulai berubah apabila melangkah ke sekolah menengah. Dia mula membandingkan kehidupannya dengan rakan-rakan. Ada yang dihantar dengan kereta mewah, ada yang memiliki telefon pintar baru, ada yang bercuti ke luar negara. Sedangkan dirinya hanya anak seorang nelayan. Perasaan malu bertapak di hati. Bak kata orang tua-tua, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Hakim membiarkan rasa malu menguasai dirinya, sehingga dia semakin menjauh daripada ayahnya sendiri. Namun, tidak semua pertemuan memiliki kesempatan untuk berulang. Suatu hari, sekolah Hakim mengadakan hari anugerah kecemerlangan. Ayahnya begitu ruja ingin menyaksikan anak kesayangannya menerima hadiah. Namun, Hakim tidak berkongsi kebenaran itu. Dia lebih rela ayah tidak hadir daripada berasa malu dipandang rakan-rakan. Ayahnya hanya mengangguk perlahan, tiada kemarahan, tiada kata-kata kecewa. Hanya sebuah senyuman yang menyimpan 1000 luka. Hari demi hari berlalu, musim terkejut mula melanda. Laut yang selama ini menjadi sumber rezeki bertukar ganas. Ramai nelayan yang boleh tidak turun ke laut. Namun, ayah Hakim tetap meneruskan perjuangan itu. Baginya, perut keluarga perlu diisi, impian anak perlu direalisasi. Patah galang dalam perahu hanyut di bawah arus. Kasih ayah sepanjang waktu tidak pernah meminta dibalas terus. Petang itu, langit semakin gelap. Angin bertiup dengan kencang. Ombak mengepas tanpa belas kasihan. Bot nelayan mula kembali ke jeti. Namun, bot ayah tidak kelihatan. Seluruh kapal mula cemas. Doa dipanjatkan, harapan terus disandarkan. Namun, takdir Allah mengatasi segala-galanya. Keesokan paginya, ayah ditemui tidak lagi bernyawa. Saat itulah dunia Hakim terasa kosong. Tiada lagi insan yang setiap pagi mengejutkannya ke sekolah. Tiada lagi dengan kasar mengusap kepalanya. Tiada lagi senyuman dipandang sepi. Saat mengemas barang-barang peninggalan ayah, Hakim menemui sepucuk surat. Di dalamnya tertulis, ayah tidak pernah kecewa mempunyai anak seperti Hakim. Ayah hanya berharap suatu hari nanti Hakim menjadi insan yang berjaya dan sentiasa menghormati ibu. Itulah hadiah paling besar buat ayah. Akhirnya, air mata Hakim akhirnya gugur tak mampu dibendung. Barulah dia sedar, selama ini ayah tidak pernah meminta balasan. Yang diinginkan hanyalah kasih sayang seorang anak. Hadirin sekalian, kita sering mengejar kebahagiaan
sehingga terlupa menghargai ihsan yang menjadi sebab kita mampu berdiri pada hari ini. Kita terlalu sibuk mencari kesempurnaan, sedangkan kasih ibu dan ayah sudah cukup sempurna. Sesungguhnya harta yang hilang boleh dicari, pakat yang jatuh boleh diraih kembali, tetapi ibu ayah telah pergi, tidak akan kembali walau bertetes air mata kita setiap hari. Sesal yang datang selepas kehilangan tidak akan mampu menghidupkan kembali ihsan telah pergi. Maka hargailah ibu dan ayah selagi mereka masih ada, kerana kasih mereka tidak pernah meminta dibalas, hanya mengharap kasih seorang anak. Sekian, terima kasih.